Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So kita akan mulakan trading education kita yang pertama. Okey. Yang pertama, tajuk yang saya nak bawakan ialah apa itu forex. Apa itu forex. So kita akan saya akan ceritakan tentang sejarah-sejarah forex dan sampailah kepada forex yang masa sekarang. Okey. So supaya anda tidak terlepas video education saya, make sure you tekan subscribe button and make sure you tekan juga bell notification supaya bila video saya upload, you still dapat notification yang saya dah upload video education ni pada tiap-tiap minggu, insyaAllah pada hari Sabtu. Okey, so kita akan terus pada slide. Okey, apa itu forex trading Untuk video ni, yang video pertama kita akan discuss tentang forex dahulu. Saya akan ceritakan sejarah forex, okey, dengan forex sampai forex sekarang. Saya akan ceritakan dan more pada sejarah. Okey, so apa itu forex trading? Okey, kita kena tahu apa itu forex sebenarnya. Apa itu forex? Forex adalah singkatan dari perkataan foreign exchange, iaitu pasaran pertukaran mata wang asing. Saya lupa isi asing kat ujung ni. Okey. Tujuan asal forex, dia bukan untuk trading sahaja tetapi untuk perdagangan antarabangsa, import dan ekspor, pelancongan, pelaburan antarabangsa dan juga kesampaian ekonomi. Foreign exchange ni sebenarnya bermaksud pertukaran mata wang asing, pertukaran mata wang di antara satu negara ke satu negara. Okey. Contoh ialah USD ke Euro ataupun Euro ke USD, USD ke Japan Yen ataupun JPY ke USD, USD ke Ringgit Malaysia ke USD. Sekarang ni Ringgit Malaysia agak kukuh 3.97. Saya ingat lagi masa zaman saya trade gitu, zaman tu zaman Mahathir 3.8 Ringgit Malaysia bersamaan dengan 1 USD, sekarang 3.97. Okey, so video ni mungkin agak pendek. Jadi kita pergi pada sejarah forex. Okey, sejarah awal forex pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, sistem barter digunakan, iaitu pertukaran barang dengan barang. Contoh kalau kita ada padi, kita ada tanam padi. Okey, kita tanam padi, kita nak beli lembu. Okey, kita deal dengan orang yang jual lembu tu, kita deal dengan barang. Okey, saya nak beli lembu, berapa kilo you boleh ambil padi untuk pertukaran dengan seekor lembu. Dia also dia akan discuss. Okey, berapa kilo ke berapa tan tu dah banyak sangat kan. Berapa kilo ke kan. Contoh 100 kilo untuk seekor lembu. Gitulah lebih kurang dia akan discuss lah. Sama-sama dia orang, sebab tu sistem barter ni digunakan. Ini cerita kita pada zaman dahulu. Tapi kalau anda lihat, kadang-kadang kerajaan negara juga menggunakan sistem barter ni juga. Contoh ialah kerajaan A ingin menjual getah asli dan ingin membeli petrol. Kerajaan B pula ingin menjual petrol dan ingin membeli getah asli. Saya gerah ni. Saya edit getah asli. So tukaran barter boleh berlaku pada urus niaga di antara kerajaan A dan kerajaan B. So dia akan discuss lah contoh berapa tan untuk berapa barrel petrol. Dia akan discuss. Kadang tak perlukan duit pun. Okey. Kemudian muncullah siling emas dan siling perak. Okey, masalahnya nilai mata wang siling emas dan siling perak ni susah untuk dibandingkan antara negara-negara yang lain. Okey. So itulah masalah yang berlaku pada zaman dahulu mengenai sistem barter dan juga siling emas dan perak. Okey. So kita pergi pula sistem gold standard, itu start pada tahun 1080-an hingga 1090-an. Okey. Setelah kelemahan yang wujud dalam sistem barter dan lebih lagi dalam masalah nilai siling yang tidak tetap, maka wujudlah sistem gold standard. Okey, di mana setiap nilai mata wang disandarkan pada emas, simpanan emas negara masing-masing. Okey. Sebagai contoh, 1 USD sama dengan bernilai dengan jumlah emas yang tertentu. Mana 1 USD tu berapa gram nilai emas dia. Okey. Cuma dia ada kelemahan. Kelemahan dia, negara tidak boleh mencetak wang sesuka hati sebab ia bersandarkan pada jumlah emas bagi negara tersebut. Contoh US, berapa jumlah emas, simpanan emas yang dia ada.
Okay, berapa jumlah dia nak cetak duit tu, berapa jumlah berdasarkan emas yang disandarkan tu, simpanan yang emas simpanan yang dia sandarkan pada untuk nilai dolar ya. So pertumbuhan ekonomi jadi lambat berkembang sebab you kena kumpul emas baru you boleh buat duit. Boleh you cetak wang. Ini masalah lah. Jadi itu menjadi satu masalah yang besar dalam sistem ekonomi. Itu pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Itu kita panggil dia sistem gold standard iaitu nilai mata wang disandarkan pada emas. Okey. So kita akan pergi pula sistem Bretton Woods. Okey, pada tahun 1944 ya. Selepas Perang Dunia Kedua, dunia memerlukan sistem kewangan yang stabil untuk menggerakkan ekonomi selepas perang. Okey, bila perang ni kan, dah huru-hara keadaan negara, kadang-kadang ada negara hancur apa semua kan sebab berperang dengan masa Perang Dunia Kedua. So lepas Perang Dunia dia ada persidangan yang dinamakan persidangan Bretton Woods pada tahun 1944. Antara perbincangan di dalam persidangan tersebut ialah USD dijadikan mata wang utama dunia. Ini biasalah US dia naklah USD dia jadi mata wang utama dunia. Kemudian yang kedua, USD disandarkan pada jumlah emas negara tersebut. Maknanya dia nak nilai USD berapa bilion dolar dia ada atau berapa trilion dolar dia ada disandarkan pada simpanan emas negara tu sendiri. Okey. So dalam perbincangan ini dia kata semua mata wang lain disandarkan pada USD. Maksudnya semua mata wang berdasarkan USD. Contohlah Euro USD semua bersandarkan pada USD. GBP USD. Okey. Ini adalah asas pada sistem forex moden ya. Okey, sebabnya dalam persidangan Bretton Woods tiga poin utama yang dibincangkan ialah ini tadilah. USD jadi mata wang dunia, USD disandarkan pada jumlah emas negara tersebut dan semua mata wang disandarkan pada USD. Okey, pada tahun 1944 kita panggil dia persidangan Bretton Woods ya. Okey, so kita akan pergi yang kedua. Bukan yang kedua, yang seterusnya. Okey, kejatuhan sistem Bretton Woods dan lahirnya forex moden pada tahun 1971 ya. Okey. Presiden Richard Nixon iaitu Presiden Amerika pada tahun 1971 telah menamatkan gold standard ya, di mana mata wang USD disandarkan pada jumlah simpanan emas. Ini adalah bahagian yang tadi gold standard, sistem gold standard yang tadi Okey. Setiap mata wang nilai mata wang disandarkan pada emas. So pada zaman Richard Nixon dia telah menamatkan gold standard tu tadi. Okey. So pada tahun 1991 USD tidak lagi disandarkan pada emas. Okey, so sekarang ni mata wang tidak disandarkan pada nilai jumlah emas yang disimpan oleh negara tersebut ya. Okey. Kejatuhan sistem Bretton Woods Bretton Woods ni yang sebelum ni Okey, Bretton Woods sebab dia kata USD disandarkan pada jumlah emas negara tersebut kan. Okey, kejatuhan sistem Bretton Woods ini dipanggil sebagai Nixon shock. Okey, maknanya Richard Nixon telah menamatkan gold standard dan juga menamatkan sistem Bretton Woods dia panggil nama ni nama presiden dia Nixon Nixon shock. Akibat dari keputusan ini, mata wang mula floating, nilai berubah mengikut pasaran Okey, supply and demand yang menentukan harga mata wang tersebut di sinilah lahirnya kelahiran sebenar pasaran forex moden. Pasaran forex moden Okey. So siapa yang mulakan trading forex trading secara online? Okey, pada peringkat awal tahun 1970-an, 1970 dan 1990, pada waktu ini forex trading hanya boleh diakses oleh bank besar, institusi kewangan, kerajaan dan hedge fund Okey. Bank besar ni macam sebelum ni saya ada sentuh tentang Citibank, HSBC, okey. Dan juga hedge fund ni pelabur yang punya modal yang besar Okey, transaction ini dibuat melalui telefon dan juga interbank. Okey, pada waktu ni orang biasa tak boleh trade pun. Yang boleh trade ni yang empat ni bank besar, institusi kerajaan dan hedge fund yang boleh trade. Trade forex. Masa tu diorang je yang boleh trade forex. Orang biasa tak boleh. Tidak boleh trade forex.
Okey. So, revolusi internet dan platform trading tahun 1990-an ya. Pada akhir 90-an, internet mula digunakan secara meluas dan pelbagai platform elektronik telah dicipta ya. Antara pelopor yang terlibat ialah Reuters Dealing, Electronic Broker Service ataupun EBS ya. Lepas internet mula digunakan, maka muncullah banyaklah broker-broker retail, forex retail dan juga platform MetaTrader yang biasa kita gunakan yang biasa kita gunakan untuk trade pada bermula pada tahun 90-an, orang biasa dah mula boleh start trade forex secara online makna orang biasa dah boleh macam kita lah, retail trader kan. Itu pada 1990-an. Forex trading sekarang hari ini forex adalah pasaran kewangan terbesar dalam dunia ya. Volume dalam forex trading ni dianggarkan lebih 6 hingga 7 trilion USD transaksi per hari sehari. Dan pernah mencecah sehingga 9.6 trilion USD pada April 2025. Itu paling banyak lah paling banyak transaction pada April tahun lepas market forex dibuka 24 jam dan 5 hari seminggu forex ni yang kata orang yang boleh kita buat profit banding saham. Contoh forex ni kita boleh buy dan kita boleh sell. Dua-dua kita boleh buat transaksi tu. Nak buy pun kita boleh untung, sell pun kita boleh untung Trader-trader sekarang terdiri daripada bank pusat, macam saya kata tadi bank pusat ni macam bank-bank negara gitulah macam BOJ, BOC BOE. Bank pusat, bank komersial, institusi kewangan dan retail trader macam kita sekarang ni. So kita akan seterusnya. Ramai yang menganggap forex ni adalah satu skim cepat kaya mungkin mindset ni diomongkan oleh IB pada satu ketika dahulu. Zaman IB dulu saya rasa ramai yang kena ni sebab dia ingat forex ni adalah skim cepat kaya. Bila tengok IB tunjuk kereta-kereta mewah zaman dulu lah Sekarang dah SC Malaysia dah buat regulation, tak ada lah IB ni. Dia orang tak boleh promote lah IB ni tak boleh buat operasi di Malaysia. Forex ni dia bukan skim cepat kaya sebab ramai yang anggap forex ni skim cepat kaya sebab dia masih lagi di dalam ingatan dia masih lagi bersandarkan pada kehidupan mewah IB tu kan. Dia lebih mindset dia macam tu. Jadi dia ingat forex ni adalah sistem skim cepat kaya. Tapi sebenarnya forex ni ialah sistem kewangan global digunakan oleh negara dan bank sejak ratusan tahun dahulu Trading hanyalah satu cara untuk ambil peluang di atas pergerakan naik ataupun turun. Macam saya katakan, you boleh trade forex ni sama ada you nak buy, you boleh untung, you nak sell pun you boleh untung Online forex trading ni hanya wujud selepas Nixon shock iaitu sistem floating currency, iaitu pada mana tadi Nixon shock dia Nixon shock masa zaman kejatuhan Bretton Woods dia juga menamakan gold standard ini panggil Nixon shock. Nixon shock ni Nixon daripada nama presiden US pada ketika tahun 1971 online forex trading ini hanya wujud selepas Nixon shock tu tadi masa itu sistem floating currency dengan revolusi internet 90-an maka wujudlah broker-broker retail. Broker forex retail dah sekarang dah banyak dah dah banyak broker-broker untuk retail trader so penutup forex ni dia bukan satu benda yang baru dia pada zaman dulu zaman dulu yang baru hanyalah cara kita akses market ni secara online sebab tu saya selalu sebut, kalau kita faham market structure, kita faham supply and demand dan macam-macam ilmu lain, kita akan bertahan lama dalam forex trading. So itu saja terangan tentang forex yang kita belajar forex dulu, apa maksud forex, sejarah forex dan sampailah pada zaman sekarang bagaimana kita trade forex Saya harap anda faham
dan ini adalah asas yang perlu anda tahu lah sebenarnya. Okey. So InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pula tentang masa, hari dan masa yang sesuai untuk kita trade ya. Okay, make sure you subscribe saya punya YouTube channel. Okay, dan make sure you tekan bell notification. Dan juga anda boleh lihat saya punya ebook yang telah saya jual, iaitu The Supply and Demand Profit System, dan juga The Support System Profit System pada link di bawah ya. So itu saja, kita akan sambung pada minggu depan tentang hari dan waktu yang sesuai untuk kita trade. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.